First, saya nak ucapkan selamat datang ke Potluck Raya GC tahun 2020 6. So, saya harap dapat mengekalkanlah benda macam ni kan setiap tahun. Okay, kalau tak habis nanti bolehlah bungkus bawa balik, jangan jual sudah. Apa boleh ingatkan majlis, saya dan Puan mengucapkan selamat hari raya. Maaf saya batin kepada semua. Anggaplah ini adalah kita punya rumah terbuka kita lah, open house kita. Boleh kita jemput Taufik untuk membacakan doa. Alright, right. Setiap kali nampak makanan banyak macam ni, biasakan baca Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru aslihu syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Mudah-mudahan rezeki kita berlipat ganda. Okey, boleh makan. Oh, pola hari ni kan? Pola hari ni alhamdulillah banyaklah makanan sedap. Tadi saya ambil sikit lah, yang lain saya bungkus. Tadi yang saya rasa yang laksa lah makan tadi. Memang sedap lah rasa dia. Bungkus tak? So tadi tak ambil lah, bagi orang lain pula lah. So bos dan puan, saya ucapkan selamat hari raya, masa batin, dan terima kasih lah buat rezeki. Dan semoga bos dan puan selalu dimurahkan rezeki dan mudahkan segala urusan. Sangat seronok, meriah. Lepas tu boleh borak-borak, boleh dapatkan silaturahim. Lepas tu makanan banyak. Ada macam tadi dessert, minuman, dengan rendang, dengan tempe. Semua sedap kan? Betul, semua sedap. Laksa. Sebab saya bungkus bawa balik. Nasi impit dengan rendang daging yang bos pun bawa. Terima kasih sebab ada jamuan. Kasih utamanya kepada bos dan puan. Semoga bos dan puan dimurahkan rezeki. Terima kasih juga sebab ambil kami sebagai intern dan TV. Terima kasih. Kira kek. Tak kira kira juga. Seronok lah. Tak macam kami kat sini. Kita sambut raya kan. Terima kasih GC. Bos dan puan. Hari kita ada Potluck Raya. Terima kasih bos puan dan juga semua yang bawa makanan pada hari ni. Sedap sangat. Selamat Hari Raya semua. Bye.